Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Azli Nawawi dari UTHM. Jadi hari ni saya nak tunjuk, ada korang tanya saya, doktor, infografi, video semua tu ada limit harian kan? Betul, ada kuota guys. Sedih kan? Okay, jadi macam mana kita nak buat kalau kena kuota? Saya tunjuk lah. Ada sikit sebenarnya trik dia. Nak saya tunjuk macam mana saya buat. Okay, first kali macam biasa guys, notebook LM masuk ke, saya biasa guna Google Chrome lah. Okay, so Google Chrome macam biasa, saya akan masuk guna Google Chrome dan type notebook LM lah dekat ruang atas ni. So notebook LM dapat buka saya punya notebook LM, dapatlah buka. Okay, jadi cara saya lah, saya tahu harian dia ada limit guys. Harian macam infografi 2 ke 3, video pun 2 ke 3, tak banyak lah. Jadi stres lah kalau sampai limit kan. Tapi yang free version memang ada limit lah. Kalau yang pro, yang UTHM langgan tu lebih sikit lah. Tapi still ada limit juga. So macam mana kita nak buat? Okay, jom. Contoh, ni nota saya kan, saya punya kelas Design for Manufacture ni kan, saya buka. So first korang kena set up kelas korang. Maksudnya dah ada kelas, dah ada kat source ni, dah ada segala mak nenek nota-nota korang kan. Dah ada nota dan dah standby lah. Okay, sekarang kena ada benda ni. First, kena ada. Okay, masukkan bahan dan nota. Okay, sekarang kita nak buat, contohlah saya kata hari ni nak buat dah sampai kuota, tapi nak buat lah satu lagi infografik ataupun slide, tapi kuota dah habis. Okay, jadi saya buat ialah, saya kata ya hari ni nak buat lah satu nota berkaitan topik yang ni, ataupun nak buat slide lah untuk topik sekian. Jadi ni contohlah ni topik dia. Ni nota saya chapter 1. Okay, ada 3 subchapter ataupun saya punya tajuk, saya punya presentation lah. Okay, this is our notes. Okay, so saya bagi pada notebook, saya pergi pada notebook, saya pergi pada chat. Okay, notebook yang saya punya kelas tadi, pergi pada chat. Saya katakan dia, okay, saya kata saya minta dia buat satu karangan yang detail pasal saya punya topik. Tapi bila dia buat, dia akan refer saya punya source yang saya dah bagi. Ada 21 tadi kan. So saya kata please write a detailed essay. Okay, essay about this topic. Saya minta kan PICS, topik, saya tutup, tip tindih, saya buat pembuka kata, saya paste. Nanti saya percaya lah, kalau saya guna AI kan, saya tutup dan saya tekan dekat ni, tanda ni dah tekan dekat tanda anak panah ni. Jadi tekan, bagi dia jalan, dia akan buat satu karangan. Okay, setengah orang dia kata, ada kawan saya kata, kita boleh guna generate kat sini juga dia punya PowerPoint dan infografik sebagainya, dan kita boleh unselect source yang kita bagi. Betul, dan kan ada select kan, kita boleh buang. Betul, jadi kita boleh generate lah, tak masalah. Kalau buat kat sini, satu hari ada limit 3 ke 4 ke tu lah, tak ingat lah. So bila dah keluar karangan, okay, kita balik semula. Dah keluar dia punya karangan, dah siap. Yang ni guys, trik dia, ada kena copy karangan ni. Okay, anggap sekarang limit saya dah habis hari ni. Dan apa saya buat? Saya pergi ke atas. Okay, pergi ke atas. Saya juga nak bagi tahu, satu nombor telefon boleh ada 10 Gmail. Satu nombor telefon ada 10 Gmail. Jadi buka Gmail korang yang lain. Saya buka Gmail lah. Ni Gmail Unitech. Okay, buka Gmail saya yang kedua. Okay, Gmail yang lain ni, 7 Gmail lain, Unitech. Okay, dan saya ada 10 Gmail guys. Okay, dekat Gmail yang ni, okay, limit masih belum habis, boleh guna lagi guys. Okay, jadi saya terus pergi pada create ni, pergi pada create, dan saya tunggu kejap bagi dia buka. Dan karangan yang saya copy tadi, saya letak dekat sini guys. Okay, copy text. Ni paste ni, paste, dan saya insert lah, paste dan saya insert. Kita tekan insert, tunggu sekejap dia masukkan. Jadi kita bagi dia masa sikit lah untuk dia buat kerja dia. Dia akan masukkan. Okay, dia dah buat tu. Okay, dah ada. Sampai kat sini, anda boleh buka studio macam biasa, dan anda bolehlah generate video overview ke, kalau dah habis kuota, infografik ke, slide deck ke, boleh buat balik. Jadi kalau macam saya kata, korang ada 10 Gmail, jadi korang boleh satu hari, kalau darat 2, korang boleh 20 infografik guys. At least 20 video satu hari boleh dapat. Boleh boleh lah kan. Tu teknik dia. Okay, maksudnya saya ulang balik, teknik dia ialah dekat kau punya email utama tu lah kau punya kelas punya notebook. Tapi nak sesuatu, minta dia buat karangan ya. Ni utama punya. Yang dah habis kuota, dia minta sesuatu dan copy, bawa ke notebook yang Gmail lain, baru sambung buat kerja.
Boleh? Okay, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.